Alamak, so aku kena buat macam tu dulu lah. Kita hari ni ada dekat sesi preview model terbaru pada Nissan iaitu Nissan Serena e-Power. Ini merupakan model e-Power kedua Nissan untuk pasaran Malaysia selepas Nissan Kicks. Model baru ni adalah lebih menarik, terutama dekat bahagian depan ni datang dengan grille V-Motion yang baru dan 3 lampu LED projector bersama lampu LED DRL ni. Untuk bahagian tepi tak banyak perubahan, dia masih lagi menggunakan rim bersaiz 16 inci dan ini adalah model yang datang dengan 2 tone color, maksudnya warna badan lain dan bumbung didatangkan dengan warna hitam. Perubahan paling besar pada bahagian belakang ni ialah lampu yang dikenali sebagai lampu boomerang. Bagi aku nampak lebih moden, sama macam model yang lama. Pintu bahagian belakang ni boleh dibuka pada 2 bahagian. Yang pertama sekali dekat sini. Dan satu lagi dekat bahagian bawah. C28 ni dikuasakan oleh sistem e-Power dengan enjin 1.4 liter NA yang bertindak sebagai generator kepada motor elektrik. Okey, dia punya power adalah sekitar 163 PS dan 315 Nm of torque. Walaupun dia lebih power, tapi model ni sangat jimat. Nissan kata dengan satu tangki boleh pergi sejauh lebih 1000 km. Silinder air power ni akan dilancarkan pada Februari ataupun Mac 2026. Korang rasa berapa harga dia nanti?